Resepi kurma kambing ni memang garanti sedap sebab saya belajar daripada orang lama. Lepas tu dia punya cara masak memang ada lain sikit. Hampa kena tengok video sampai habis. Makan dengan nasi minyak, nasi tomato macam ni memang tambah nasi. Mula-mula kita sediakan dulu bahan kisar halus, bawang Holland, bawang merah, halia dan cili hijau. Kemudian kita tumis pula bahan-bahan yang sama, tambah dengan daun pandan, 3 sekawan dan juga 3 tangkai daun kari. Tumis sampai betul-betul naik bau. Masukkan pula sedikit minyak sapi ataupun mentega. Saya guna mentega saja kat sini. Tu pun dah berbau wangi. Sampai budak JNT mai dia kata, abang masak apa abang, bau tembus bang. Kat sini saya gunakan 2 campuran rempah kurma, 1 adabi, 1 babas. Masukkan juga dalam 2 atau 3 keping asam keping yang kecil-kecil ni. Kemudian masukkan air, tumis sampai rempah pecah minyak. Yang ni penting, sampai rempah pecah minyak macam ni baru kita masukkan daging kambing kita tadi. Dah masuk daging kambing, masuk air lebih kurang 1 liter. Kemudian tutup tudung periuk, biarlah dia masak sampai 3 jam sampai lembut. Sementara tu nak masak ni, hampa pergi tekan gambar profil saya. Kat situ bawah tu ada showcase atau pameran. Hampa pergi lah beli barang sikit-sikit kat sana lah. Ni dia hasil selepas 3 jam. Daging pun dah empuk dah ni. Jadi jom kita bagi karakter dekat kurma kita ni. Saya masukkan 1 sudu besar lada hitam yang ditumbuk. Dan kemudian dengan kentang sebiji sahaja. Kemudian kita tambahkan garam, kerisik. Bawang merah ni nanti sedap tau. Bila kita makan nanti kita ambil kelepok-kelepok dia tu rasa manis-manis tau. Lepas tu masukkan santan sikit je. Macam ni lah hasil dia. Ni boleh tambah air ataupun nak bagi kering lagi pun boleh. Nanti dia kalau berminyak, hampa buang lah minyak tu keluar. Okay? Jangan lupa follow, like, komen, save, share resipi saya ni dan beli barang dalam showcase saya. Selamat mencuba.